Pernah tak korang tengah drive atau riding, layan corner, tiba-tiba rasa tayar macam kurang angin, tapi stesen minyak jauh lagi? Atau paling frust, bila sampai stesen minyak, pam angin pula rosak? Memang potong mood. Sebab tu, standby satu pam tayar elektrik dalam kenderaan tu wajib, bukan sunat. Hari ini, kita akan bedah siasat 6 model pam tayar elektrik paling popular di pasaran. Sebelum kita terjas senarai produk, ada 3 benda penting korang kena perhatikan. Pertama, sumber kuasa. Ada jenis cordless pakai bateri dan ada jenis wire yang cucuk dekat soket rokok kereta 12V. Kedua, saiz dan berat. Kalau korang naik motor atau basikal, cari yang compact. Ketiga, fungsi auto stop. Ini paling penting. Korang set tekanan yang nak dan dia akan berhenti sendiri secara automatik. Nombor 6 ialah 12V Portable Car Electric Tyre Pump. Ini adalah pilihan paling jimat bajet untuk pemilik kereta. Reka bentuknya sangat ringkas dan dikuasakan terus dari soket pencucur rokok kereta korang. Kelebihannya ialah kabel sepanjang 3 meter cukup panjang untuk capai semua tayar kereta sedan. Tapi ingat, korang wajib hidupkan enjin kereta bila nak guna sebab model ini tiada bateri dalaman. Di tangga kelima ialah Mercutor, pilihan reka bentuk tahan lasak. Bentuk dia sebiji macam cordless drill, jadi sangat ergonomik dan selesa bila dipegang. Ia datang dengan kuasa bateri 21V. Mampu pam sehingga 150 PSI dan ada sistem penyejukan yang baik, jadi tak cepat overheat. Cuma, saiznya agak besar sedikit dan mungkin makan ruang kalau korang nak bawa naik motor. Seterusnya ialah Dawson, model yang sangat serba boleh. Ini model hybrid, boleh guna tanpa wire dengan bateri atau cucuk kabel 12V kalau bateri habis. Paparan LCD dia juga sangat besar dan jelas. Output angin dia kuat, mencecah 45 liter per minit. Satu kelemahan jujur model ni ialah badannya cepat terasa panas selepas guna lama dan bunyi kipas dia agak kuat berbanding model premium lain. Masuk ke top 3, kita ada Rock Bros. Ini adalah pilihan terbaik untuk penunggang basikal. Badan dia diperbuat daripada alloy aluminium yang solid dengan sarung silikon untuk perlindungan haba. Saiz dia sangat kompak tapi mampu pam sampai 150 PSI. Kalau untuk basikal atau motor kapcai, memang padu. Tapi kalau untuk tayar kereta, dia mungkin akan ambil masa yang agak lama sedikit. Naib juara ialah CYC Plus AS210 Pro. Kalau korang cari portability maximum, ini jawapannya. Saiz dia sangat kecil, tinggi cuma 7cm sahaja, memang muat masuk dalam poket jersey basikal atau beg tangan. Walaupun kecil, ia guna teknologi Voltan tinggi untuk pam angin dengan pantas. Kekurangannya, jangka hayat bateri tak lama macam model besar dan korang perlukan tiub sambungan untuk sesetengah jenis injap. Dan juara pilihan terbaik semula jadi jatuh kepada Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro. Prestasi dia paling seimbang. Ada chip sensor ketepatan tinggi, bermakna fungsi auto stop dia sangat tepat. Boleh top up tayar kereta dalam masa bawah 30 saat je. Bateri tahan lama dan build quality rasa sangat solid. Ia juga ada pelbagai mood preset untuk bola, basikal, motor dan kereta. Kesimpulannya, kalau korang nak yang paling reliable dan serba boleh, ambil je Xiaomi tu. Tapi kalau korang fokus untuk basikal dan nak ringan, CYC Plus atau Rock Bros adalah pilihan yang lebih bijak. Semua link pembelian ada saya sediakan di bahagian description. Kalau video ni membantu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Jumpa lagi dalam video akan datang.